Ya bang, nak apa bang? Apa yang sedap Yang sedap kat sini selalu orang ambil ayam bawang bang. Ayam bawang. Ayam bawang padu bang. Boleh bang, satu Boleh. bang ayam bawang. Bang. Tunjuk sikit ayam bawang bang. Ni Tu ayam bawang bang. Tengok dah habis dah bang. Wah, Maju okey. dia, bang. Bos sayur apa bang? Sayur ada bendi kita, ada kubis, ada acang. Saya bendi je bang. Bendi je bang. Okey. Telur masin bang? Boleh lah. Boleh. Kuah apa bang letak tadi Buat campur bang, tiga-tiga ni bang. Ini badi bang. Okey. Alright. Bang boleh bayar QR bang? Boleh bang. Bayar boleh cash, boleh QR bang. Berapa ringgit bang Macam ni bang jadinya 14.8 bang. Berapa bang? Okey. Okey Terima baik. kasih. Kak, ada air apa kak? Air kita ada limau samboy, ais, tapi yang paling orang suka limau samboy lah. Okey kak. Dengan ais padu. 5 asam boy, 1 kurang manis. Oh, padu. Terima kasih kak. Wah, ayam ketul besar. Okey, kita tengok ayam dia besar mana. Ayam nasi kalut. Ayam dia. Wah, dia bagi sepeha dengan ni satu saiz ni. Kuah dia warna merah. Okay, jom kita rasa. Bismillah. Rasa kosong dulu. Rasa masin 9/10. Dia bukan kari biasa, dia ada macam kari, ada sambal-sambal sikit. Ada bendi, ada ni. Bendi kita tengok. Okey. Bendi dia cenderung 10/10. Sekarang ni saya makan ayam dengan nasi. Alhamdulillah, ayam dia masak 10/10, tak over masak, tak over garing. Alhamdulillah, sedap.